Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Dzar Jundub bin Junadah dan wa Abdurrahman Muaz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan daripada Abdurrahman bin Muaz bin Jabal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah walaupun di mana-mana jua kamu berada. Iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut. Bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW nak pesan kepada kita tentang bertakwa di mana-mana sahaja kita berada. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahawasanya kamu menyembah Allah seumpama kamu melihatnya, sememangnya kamu tidak mampu melihatnya, namun sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi nak tunjuk pada kita sama ada nampak ke, tak nampak ke, dilihat ke atau tak dilihat ke, mana takwa ni di mana-mana saja. Tapi takwa yang paling susah untuk dilakukan ialah takwa waktu bersendirian. Takwa waktu kita bersendirian. Itu takwa yang paling susah nak buat. Kalau kita takwa dalam ramai ni mudah. Orang nampak kita salah, kalau kita nak buat salah kepada waktu orang ramai kita takut kan. Tapi waktu seorang-seorang, itu nak buat salah, tak ada orang nampak. Oh tak ada. Kan kita pun buat kan. Jadi bila seorang ni, maknanya takwa yang paling hebat ialah waktu bersendirian. Kerana waktu sendiri ni kalau boleh maknanya menghalang diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah, itu takwa yang paling kuat. Kan? Dan Nabi SAW menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan dengan melakukan kebaikan, nasanya dia akan menghapuskan segala kejahatan tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu boleh menghapuskan kejahatan. Mana buat baik boleh hapuskan. Itu sebabnya apa dia hikmah solat. Bila kita solat ni Zuhur pergi Asar, maka sepanjang daripada semayang Zuhur tadi ke Asar, kalau kita buat dosa, dia mengkifarahkan. Sebab tu Nabi kata al-jum'atu ilal jum'ati, kan? Salawatul khams, makna semayang 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, mukaffaratun bainahuma. Jadi semayang 5 waktu, puasa di antara puasa, maknanya Ramadan ila Ramadan, Jumaat ila Jumaat, makna dia mengkifarahkan dosa. Jadi bertepatan dengan Allah Ta'ala punya firman, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Maknanya sesungguhnya kebaikan itu boleh menghapuskan dosa. Itu sebab kenapa kita semayang hikmah, semayang 5 waktu. Sebahagian daripada malam, sebahagian siang. Kan? Malam ada 2, siang ada 2. Kan? Permulaan siang 1. Jadi mana tadi daripada maghrib ke isyak buat dosa, diampun waktu isyak. Isyak buat dosa sampai subuh, diampun. Subuh ampun. Nanti subuh sampai zuhur, ampun lagi. Jadi dikifarahkan dosa-dosa. Jadi ini nak menunjuk kepada kita
Maknanya betapa pentingnya kebaikan. Kebaikan ini makna dia tak kira besar kecil. Asal nama dia kebaikan, dia boleh memadamkan dosa. Kan? Dan Allah Ta'ala menyebut, Nabi SAW menyebut, wal khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia ni dengan akhlak yang baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan kemarahan dia. Satu orang tuan, apabila dia punya pembantu dia bawa air, air tu jatuh, kan? Maka ketika mana air tu jatuh, dia nak marah. Dia punya pembantu dia. Dia pun baca ayat Quran. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Dia kata orang yang menahan kemarahannya dengan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Kan? Lalu pun dia pun baca lagi ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka kata tuan dia, aku tadi nak marah engkau, tak jadi, aku maafkan. Kan? Dan bila kau baca wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala suka kepada orang buat baik, hari ni aku merdekakan kau. Tiga-tiga dapat. Tuan dia pun tak marah. Kan? Jadi ni orang yang beramal dengan Quran. Kan? Jadi ni nak tunjuk kepada kita maknanya berbuat baik, bergaul dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ni menjelaskan 3 perkara, 3 hak yang perlu kita tunaikan. Pertama, hak Allah. Macam mana hak Allah? Allah Ta'ala tak memerlukan apa-apa kan, manfaat. Dia tak perlu benefit apa-apa pada makhluk. Yang dikatakan hak Allah Ta'ala tu bertakwa kepada Allah. Itu hak Allah. Kita hidup sebagai hamba, sebagai manusia, hak kita kepada Allah, hak Allah kepada kita ialah kita kena taat. Kan? Apa yang Allah Ta'ala perintah buat. Itu hak Allah kepada kita. Manakala hak diri sendiri, iaitu iringi kejahatan dengan melakukan kebaikan, nescaya dia menghapuskan dosa. Itu hak diri. Mana kalau kita buat jahat, kita tak hapuskan kejahatan, mana besok kita menginyai diri kita sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Kan? Innallaha la yazlimun nas. Allah Ta'ala kata, aku tidak menzalimi manusia. Walakinnan nas, akan tetapi manusia tu dia zalim diri dia sendiri. Ini yang dikata hak sendiri. Mana kalau kita tak tunaikan hak pada diri kita, mana kita malang. Kenapa Allah Ta'ala suruh semayang? Itu hak diri. Kalau tak semayang, besok boleh punca azab. Sebab tu kita disuruh semayang. Kemudian hak sesama manusia yang ketiga, iaitu bergaul sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kan? Mana bila bermuamalah dengan manusia, tunjukkan. Kalau kita tak ada apa-apa pun, sekurang-kurangnya kita tunjukkan kita punya akhlak. Kan? Budi pekerti kita. Jadi inilah di antara maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Maknanya 3 hak yang kita kena tunaikan. Hak kepada Allah, hak pada diri dan hak pada manusia keseluruhannya. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mana dia ada hablum minallah wa hablum minan nas. Dia kalau kita ambil hablum minallah je, tinggal hablum minan nas, tak akan sempurna. Tapi kalau ambil hablum minan nas je, tinggalkan Allah, lagi tak sempurna. Jadi dengan sebab itu hidup mesti ada hubungan dengan Allah, mesti ada hubungan dengan makhluk. Jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahabahu mina ya arhamar rahimin.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu